Mengejar keberkatan 10 malam terakhir Ramadan, Badan Bukan Kerajaan NGO dari Malaysia terus menyantuni anak-anak yatim Aceh yang terjejas banjir, lumpur dan tanah runtuh hujung tahun lepas. Terkini misi amal For Aceh menceriakan 17 anak yatim dari Kampung Mendale di Takengon, Aceh dengan menaja pakaian baju raya sempena Aidilfitri tidak lama lagi. Mereka dibawa membeli belah dan memilih sendiri pakaian lebaran dan kasut yang diminati. Ketua Amal For Aceh Zulkifli Baharum berkata, program pengagihan baju dan duit raya itu adalah sebahagian program kemanusiaan NGO itu untuk mangsa bencana di Kepulauan Sumatera. Ini merupakan misi ke-14 NGO itu ke wilayah Aceh sejak Januari lalu, selain turut menganjurkan majlis iftar sempena Ramadan. Kampung Mandale, antara lokasi terjejas tanah runtuh dan banjir lumpur November lalu yang menyaksikan lebih 1,000 mangsa maut di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bencana banjir lumpur dan tanah runtuh di Aceh turut mendapat perhatian NGO dan individu dari Malaysia selepas lebih 1 juta warga Indonesia dilaporkan turut terjejas dan hilang tempat tinggal. Selepas lebih 3 bulan masih ada mangsa yang tiada tempat tinggal dan berlindung dalam kemah atau hunian sementara.